Ramai orang bila dengar IXFlix, perkara pertama yang mereka fikir ialah, oh, macam Netflix lah tu. Tapi sebenarnya, IXFlix bukan Netflix biasa. Kalau Netflix ialah platform untuk menonton konten, IXFlix cuba bina sesuatu yang jauh lebih besar daripada itu. Dalam industri hiburan tradisional hari ini, kebanyakan platform berfungsi dengan model yang sama. Platform sediakan konten, penonton bayar subscription dan hubungan antara pengguna dengan platform hanya sebagai penonton. Kita login, kita tengok movie dan itu sahaja. Penonton tidak terlibat dalam pembangunan ekosistem. IXFlix cuba membawa satu konsep yang berbeza. Ia bukan sekadar platform streaming, tetapi sebuah ekosistem digital yang gabungkan beberapa teknologi utama macam OTT streaming, Web3, blockchain, AI dan juga community. Dalam model ni, pengguna bukan sekadar penonton. Komuniti pun boleh main peranan untuk bina dan kembangkan ekosistem ni. Kita tengok dulu model platform tradisional. Netflix contohnya centralized OTT platform. Syarikat memiliki platform untuk mengawal konten dan mengurus semua revenue. Dalam IXFlix pula, pendekatan dia lebih kepada community-driven ecosystem. Maksudnya, community bukan sekadar pengguna, tapi sebahagian daripada ekosistem yang bantu platform ni berkembang. Salah satu teknologi utama dalam konsep ni ialah blockchain. Dalam industri hiburan tradisional, selalu ada isu kurang telus, terlalu banyak middleman dan kreator tidak dapat bahagian yang adil. Dengan blockchain, setiap transaksi dan reward boleh direkod secara telus. Ini membuka model lebih terbuka antara platform kreator dan komuniti. Perkara yang membezakan IXFlix dengan platform streaming biasa ialah peranan komuniti. Dalam platform biasa, user hanya consumer. Tetapi, dalam model ekosistem macam ni, pengguna boleh jadi builder, network creator atau community leader. Ini bermakna, komuniti bukan sekadar menonton konten, tetapi turut membantu membangunkan ekosistem. Kalau kita tengok secara lebih besar, IXFlix sebenarnya berada di persimpangan antara dua industri utama, iaitu industri hiburan dan teknologi Web3. Gabungan ini membuka satu model baru di mana platform bukan hanya tempat menonton konten tetapi sebuah ekosistem digital yang berkembang melalui komuniti. Kalau nak faham secara mudah, Netflix macam pawagam digital, kita masuk tengok filem dan keluar. IXFlix pula cuba menjadi seperti sebuah bandar digital industri hiburan, di mana ada creator, community builder dan penonton yang bersama-sama membangunkan ekosistem. Jadi bila kita tanya soalan apa sebenarnya IXFlix, jawapannya bukan sekadar platform streaming. Ia adalah perubahan untuk membina ekosistem hiburan berasaskan komuniti dan teknologi Web3. Dan ini sebenarnya baru permulaan. Masih banyak perkara tentang ekosistem IXFlix yang ramai orang belum faham. Bagaimana model komuniti berfungsi, bagaimana builder berkembang dalam ekosistem, dan bagaimana teknologi seperti blockchain dan AI digunakan dalam platform ini. Kalau anda nak faham semua ini dengan lebih jelas, follow MSR Academy. Kita akan explain satu persatu supaya anda betul-betul faham gambaran besar projek IXFlix.